Saya nak lauk asin. Saya nak nasi lemak 2. Nasi pun asing. Ha? Order lain-lain ke sekali je? Kali kan? Tanya dia orang lain. Gaduh lah. Lain. Ha. Ini sekali. Ya. Okay. Nasi lemak potong 2. Nasi lemak apa? Ni semua boleh? Boleh tak? Sambal asing eh? Lauk je asin. Sambal? Sambal tu nanti akak buat 2 bungkus sekali lah. Asing kan? Okey. 2 kan? Nasi lemak kosong, sambal asing eh? Tambah sekali. Sambal sekali. Ini semua boleh? Semua boleh. Kak buat dia orang kan. Depan sikit eh. Aim buat yang seterusnya Aim. Nah, siapa yang belakang ni? Abang ni ke? Ni abang ni. Kakak, ini 1, kita 1, 1. Tambah. Abang buat apa? Tak, saya buat yang ni. Tu buat yang buat Aim buat yang tu, akak yang pregnant tu. Okey, nak lauk apa? Ayam berendam, bagian nasi. Dah semua bahagian dah. Nampak tengok nampak. Isi itulah mana kau. Nak lauk Ni boleh? asin, lauk kerang 1, lauk udang 1. Yang nak daging ke? Setet ke? apa tu? Apa tu? Yang kerang dengan udang. Kerang itu ni lagi. Dengan nasi. Nak lauk saya juga. Nak campur dengan nasi kan? Kerang udang RM9. Ataupun kerang tu udang tu? Kerang 1, udang 1. 14. Awak. Daging tak? Daging. Besarnya plastik aku. Member dah lah subuh di sini. Daging goreng ke daging rendam? Yang mana tak? Ni goreng. Ni daging goreng. Goreng lah. Seorang makan eh? Lepas tu kerang dan sotong. Seorang-seorang juga ke? Ni seorang makan lah. Boleh. Nasi 2 je. Share ni. Boleh. Sotong kerang. Nasi lagi 1 dah tak? Yang angkat ke? Oh, awak 2 eh? Tak kawan lah sebelah. Tak kawan. Tak nak kawan dia. Korang kenapa tak nak kawan dia? Bang, kalau tambah 1. RM5. Nak? Kira rendang ya? 19 lah.